Cari jawapannya sekarang. Saya dapat pinggan paling kecil. Seperti keseriusan yang sampai sebenarnya adalah lada sangat kecil. Tapi entah kenapa saya masih takut. Betul-betul mimpi ngeri. Ya, sangat pedas. Nasib baik saya ada air berdekatan. Kamu tahu saya rasa bahagian saya tidak akan lebih baik. Hanya ada satu perkara baik mengenainya. Lada ini benar-benar sesuai dengan pakaian saya. Dan saya telah memikirkan cara untuk menjadikannya kurang pahal. Saya hanya perlukan madu. Banyak madu. Hebat, kenapa saya tak terfikir tentang itu? Baiklah, ini percet serembangan. Sebab saya maring jawab berasal keberdasan luar. Jangan risau, masih cedera air. Terima kasih, Sir Jess. Yung semester sa Max Frame na pinampanya saya satu-satunya yang tinggal. Terlalu banyak sesi ekmen sound sekolah ini. Apa nama kasihnya? Tidak mengugas. Tidak. Anda tiada pilihan. Baiklah. Anda telah meyakinkan saya. Saya harap saya tidak terbakar, tetapi mungkin saya akan. Tidak, kita kehabisan air. Nasib baik kita ada alat pemadam api di sini. Saya nak pernah raspberry itu cover dari pada biar cerewet gadas-gadas. Anda pergi dulu kan, bawa tahu sakit kan? Tidak berisi trukun seperti karena sebab kencit. Kamu hampir tak boleh nampak dengan kaca pembesar. Baiklah, saya akan cuba. Sedap dan sedih itu gabungan yang bodoh. Kita buat ada KitKat yang saya spice menunggu saya. Wah, ada segenggam penuh. Dengar. Kamu perlu belajar berkongsi. Ya, saya rasa tidak. Kamu sudah makan punya kamu. Ya, sangat sedap. Satu bar tidak mencukupi. Nampaknya kamu betul-betul suka coklat kamu. Itu bermakna kamu tak akan nampak bila saya ambil beberapa. Emma, saya nampak apa yang awak buat. Kamu tidak abot. Dan ia berbaloi. Kemana perginya semua bar gula-gula saya? Anda perlu lebih berhati-hati. Maaf, Katie. Saya tak dapat menghalangnya. Baiklah, saya tak dapat apa-apa. Kalah. Tak mungkin. Ini dia KitKat. Wah, ya sangat besar. Saya tahu nasib akan menyebelahi saya. Saya berikan dan gergaji rantai untuk memotong ini. Ya berlaku. Kamu akhirnya boleh mencubanya. Ya. Dan kedua-dua bahagian sama sedap. Sayang sekali ia habis begitu cepat. Kamu benar-benar perhatikan apa yang kamu makan, Jess. Nampaknya saya yang pertama lagi. Hotdog, seberapa baik. Aduh, Mike sangat lapar. Harap-harap tiada muslihat. Sedap, tapi ada yang kurang. Kecap. Mari kita coba lagi. Jauh lebih baik. Idea yang hebat. Saya harap saya juga boleh makan hotdog. Wah, ia sangat besar. Saya suka ini. Ia kelihatan begitu lazat.
Emang betul. Rasanya sedap. Tapi saya masih nak tambah sedikit sos tomato. Saya kena di muka saya. Awak kena lebih berhati-hati, girl. Saya dapat super malahan beri kesilapan sawat, Jess. Wow, hot dog yang sangat besar. Impian jadi kenyataan. Wow, jantung saya nak berhenti. Saya sangat cemburu. Ya, you kata ia lebih baik dengan sos tomato. Jadi saya akan tambah lagi. Kena potong separuh supaya lebih mudah. Hanya mahu sedap betul-betul menggugah selera. Itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Saya akan tambah sedikit tabasco pada hot dog dia. Idea yang bagus, Jess. Mari kita lihat apa yang jelas tentang ini. Baiklah, itu luar biasa. Oh, maksud saya tidak buruk juga. Mahu sedikit, Jess? Ya, saya akan cuba. Oh, ia sangat pedas. Ya, awak tak patut letak tabasco padanya. Akhirnya kini yang saya semua. Oh, nampak agak menyeramkan sebenarnya. Mata ini boleh digunakan sebagai bola pingpong. Atau anda boleh sahaja memakannya. Seronok dan lazat. Sekarang saya. Oh, wah, sekumpulan mata gami sekaligus. Mereka sangat sedap. Jess baru saja merosakkan selera saya. Maaf, Emma. Saya terbawa-bawa. Apa yang sedang berlaku kepada saya? Wow, awak ada banyak mata yang terbuka serentak. Syukur semuanya sudah berakhir. Ya, harap itu tidak berlaku kepada saya. Wah, itu mata yang besar. Wah, ia sangat berat. Emma berhenti menakutkan kami. Maaf, saya tak dapat menahan diri. Oh, tidak, gigi saya tersekat. Ya, saya akan bantu awak dengan itu. Saya jatuh. Saya cedera. Oh, hoi. Ya, itu tidak berjalan dengan baik. Oh, saya yang pertama lagi. Hurai, brokoli. Itu tidak seronok. Saya tidak mahu makan itu. Kenapa saya perlukan begitu banyak? Oh, kita dapat bayangkan betapa menjijikkannya itu. Adakah saya perlu melalui perkara yang sama? Baiklah. Oh, tidak. Ia lebih teruk daripada yang saya bayangkan. Oh, seriusnya untuk keluar dari ini. Saya dapat ide. Cantiknya. Wah, hey, Katie. Tada, ini untuk awak. Itu sangat cuel. Fox, terima kasih. Terima kasih. Oh, tapi tunggu. Ini brokoli. Mengembalikan hadiah tidaklah sopan. Saya takut memikirkan apa yang akan saya dapatkan. Mamma mia. Saya tidak tahu sayur-sayuran boleh sebesar itu. Saya sen siakandan in siakambril. Sebenarnya ia tidaklah teruk sangat. Saya boleh seleferikan. Jess, nampaknya wag sendiri kain berskor menjadi broccoli. Ang sekolah pada sekarang adalah broccoli. Lucu. Saya mau sesuatu yang sedap sekarang. Coklat sepatutnya boleh membantu. Bentuk yang sempurna. Wah, tak buruk. Gembira untuk awak. Terima kasih, Emma.
Sekarang giliran saya. Wah, ia seperti manik-manik coklat kecil. Oh, mereka memanggil saya. Oh, jangan fikirkan Jess. Itu gula-gula saya. Mereka sangat sedap sehingga anda tak boleh berhenti dengan satu sahaja. Anda perlu habiskan semuanya. Oh ya, giliran kamu, Emma. Kosong. Bagaimana itu boleh jadi? Memang tiada apa-apa yang tinggal. Tinggal? Lihat ke atas, Emma. Oh, wow, satu tin penuh gula-gula. Hai, seperti rencana dari Cheryl Hayak dari mengemban Rice Library kami terperangkap dalam hujan gula-gula. Oh, inilah rupa kebahagiaan. Gadis-gadis, saya akan mula. Ya, limau masam. Saya sepatutnya tutup penutup ini. Tidak. Biar saya potong sedikit sahaja. Itu akan lebih boleh diterima daripada makan semuanya. Oh, ia sangat masam. Saya tak boleh tengok ini. Just in Liverpool daripada kaya. Oh, hendak 3 limau. Oh, so trying to keluar dari situasi ini. Letupkan budak jahat itu. Apa yang salah dengan dia? Saya gila. Saya tidak takut apa-apa. Dan limau ini pun tidaklah teruk sangat. Apa? Sangat berjus. Baiklah, saya berjaya. Hebat. Saya rasa saya tak pernah lihat awak macam ni. Nampaknya saya satu-satunya yang tinggal. Limau sebanyak ini boleh mengakhiri kebuluran dunia. Tetapi awak kena makan sendiri. Generation show ini. Tonton dan belajar wanita-wanita seharusnya buat jus dan menir saya pada ini. Wah, cuma perlu tambah gula yang cukup. Mari kita tekan sepikisar dan naga. Baiklah, ini dia. Sekarang saya boleh mencubanya. Nampak hebat. Oh. Inilah sentuhan terakhir. Wah, sedikit ais dan straw yang cantik. Oh, dan saya hampir lupa topik kegemaran saya. Seperti yang di video resort mewah. Oh, wow, sangat bergaya. Wow, kamu tahu, terperangkap dengan pinggan kecil, tidak selalu... Oh, wow, bayi yang comel. Oh, wow. Baiklah, saya ada saiz yang hebat di sini. Wah, besar betul. Hebat. Tracy, nampaknya awak kurang bernasib baik. Oh, kamu semua. Yang ini menarik. Mari kita buka pembungkusnya. Sudah tiba masanya untuk mencoba. Sangat sedap. Oh, Tunggu. Apa di dalam? Ada satu lagi yang kecil, tetapi yang ini berbulu. Lihat itu. Oh, comelnya kamu. Inilah rumahan. Bergain hebat. Adakah ini sukar? Hebat. Wow. Betapa comelnya. Wow. Oh, ia kelakar. Sekarang giliran saya. Mari buka pembalutnya. Betapa sedapnya ini. wah. Oh, apa? Adakah saya ada lulu lain di dalam juga? Biar saya pecahkan ia. Yeay. Yeay. Awak sangat cantik. Biar saya keluarkan semua coklat dan ia sudah siap.
Swiss keping coklat perlu diambil dengan penyepit. Begitu sahaja. Oh, awak comel sangat. Sekarang, mari letakkan ia di beg gala saya. Bagaimana? Alvi sangat menarik. Baiklah, adakah kamu mahu sedikit coklat? Sir, Jennifer, kira anda tahu. Baiklah, ya. Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Mengambil pembalut. Wah, sedap. Lihat itu. Ia sangat besar. Biar saya cuba sepotong. Sangat manis. Baiklah, saya rasa saya perlu memberinya makan dengan katil. Bam, 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 mari lihat apa yang ada di dalam. Wow, gadis-gadis, lihat betapa comelnya. Oh, awak cuma mahu memeluknya. Aduh, dia gigit saya. Awak pasti dia makan lulu saya. Oh, tapi jangan makan saya. Tolong. Lari gadis-gadis, lari. Oh, tidak. Ia botol yang sangat kecil. Wah, saya dapat botol bersaiz sederhana. Hebat. Oh ya, dan ini semua milik saya. Sedap. Jangan sentuh, perempuan. Mari kita mulakan. Baiklah, mari kita coba memicitnya keluar. Sedap. Sangat sedap. Oh, sayang sekali. Bahagiannya kecil. Oh, bagus. Oh, baiklah, saya sudah selesai. Giliran awak, Tracy. Baiklah, betul. Perah keluar. Ayo. Saya rasa saya tak cukup kuat untuk itu. Saya ada idea. Maaf, Rebecca. Saya akan ambil pengikat rambut awak. Itu sahaja. Tapi saya perlukan beberapa lagi. Apa yang sedang berlaku? Itu sahaja. Saya sudah selesai. Kami akan meletakkan gelang getah pada botol dan ini akan membantu saya memerah keluar semua jam. Oh, dan tunggu. Lihat, ia berjaya. Betapa sedapnya. Hebat. Oh, sedap. Saya tak boleh berhenti. Ayo, kamu rosakkan gaya rambut saya. Jadi botol ini milik saya. Aduh, tak mungkin itu milik kamu. Baiklah, saya akan balas dendam nanti. Sekarang giliran saya untuk cuba jeli ini. Oh, susah betul nak perah keluar. Apa yang patut saya buat? Oh, betul. Mari kita buat letupan kecil di sini. Yuk, Papa, menjadi seronok. Baiklah, pemasak. Dan sembunyi. Oh, tidak. Wah, beda. Di sana lazat yang menakjubkan. Sedap. Hebat. Oh, tidak. Sekurang-kurangnya saya dapat balang kecil. Saya rasa saya sepatutnya gembira. Oh, tidak. Breakyard bring maintain the sign. Berbagi Rebecca learn Flunder Rally Rachel Rates Rare. Kenapa saya? Kayaknya ni Rafael tu cerai bernasib baik. Warna pinuk ni saya suka biar. Baiklah, mari kita cuba. Oh, tidak. Gula. Masam sangat. Saya tidak dapat mengawal muka saya. Oh, tidak. Saya tak boleh hentikannya. Baiklah, senyum akhirnya. Ia sangat menyeronokkan.
pada itu Devon and Truth. Tidak begitu simple. Aku mulai makan kulit limber. Oh giliran saya. Mari coba. Sangat mazam. Tetapi saya akan melakukannya sekaligus supaya lebih mudah. Oh, saya perlukan air sekarang. Oh, seseorang beri saya air. Oh. Baiklah, saya ada idea. Ini, ambil. Terima kasih. Itu lebih baik. Tunggu, mari kita campurkan gula-gula kita dengan air. Saya harap ia membantu. Dan kita akan minumnya. Mari kita harap ia lebih mudah. Oh tidak. Wah. Kamu nampak dua juga, kan? Oh, saya rasa saya nak pingsan. Oh, tidak. Jangan panik. Saya akan bantu kamu sekarang. Jadi, kamu semua sudah bersedia? Baiklah, 3, 2, dan 1. Oh, tidak. Saya okey. Saya baik-baik saja. Jangan buat begitu kepada saya. Oh, maafkan saya. Saya hanya ingin membantu. Baiklah. Sekarang giliran saya. Saya sangat takut, gadis-gadis. Gula-gula ini menakutkan. Oh, tidak. Rebecca, di mana kamu? Saya sangat takut. Saya tak boleh buat. Tidak, kami akan bantu awak. Buka mulut awak. Tahan. Begitu. Beberapa lagi. Tunggu. Ini yang terakhir. Tahniah. Oh, kenapa saya? Oh. Ia semula. Oh, tidak. Saya perlukan cermin mata. Saya juga. Awas. Saya ada idea. Mari kita tutup awak. Ini. Beri saya 5. Hebat. Wah, sewa isu. Nama Bella ada marmalade cola sushi. Indahnya. Gimana dengan yang lain? Wah, the marmalade cola biasa. Jill, yuk bertua. Tapi, Yerda lebih besar daripada milik Tyra kerana dia ada botol marmalade cola yang besar. Wah, itu hebat. Oh, baiklah. Tak mengapa. Saya tahu saya dapat yang paling kecil. Saya memang ada juga. Ya, tapi kepunyaan saya besar. Gadis-gadis, mungkin lebih baik berhenti mengukur jam dan cuba rasanya. Aduh, maaf Jill. Saya betul-betul tak berniat nak buat begitu. Berikan saya marmalade saya. Ia kelihatan sedap. Jom kita cuba. Bagusnya. Ini menakjubkan. Sangat sedap. Sekarang kalian mat. Walagin pinggan. Takkan marmalade cuat. Ambil garpu dan hijau. Piring marmalade menjadi kepingan. Begitu aja. Sempurna. Sekarang biar saya cuba satu keping kecil. Betapa sedapnya. Saya suka. Sangat sedap. Wah, saya baru tahu cara untuk mengusik Jill. Mari ambil jam buahnya dan beri dia sebotol benar cola. Itu sedap. Saya mahu lagi. Oh, tidak mungkin. Apa itu? Kenapa Coke tersebut tersiram ke seluruh tubuh saya? Sepatutnya marmalade. Ini tak mungkin berlaku. Oh, Jill, just restoran director Tyra. Bailaw sa naliker na ganit, but Tyra, order were marmalade or exhibition free. Oh, ayuhla. Iralanara. Yung we say small is the Cokes here. Yung white ray. Gadis-gadis. Apa yang kamu lihat next? Tunggu, adakah jam saya yang menarik kamu? Menarik. Tapi ini bahagian saya. Saya takkan berkongsi. Oh, kamu gigit jari saya. Gadis-gadis kudu saling lapar, sehingga mirip-mirip dan lagi perasaan perbezaan antara jari Anda dan marmalade. Betapa ganasnya mereka menyerang potongan marmalade ini. Saya perlu memakannya sebelum mereka menyerangnya. Oh tidak, saya tak akan pulangkan. Ia akan jadi milik kami. Sedap, sangat sedap. Oh ya, saya suka. Sangat sedap.
Oh, saya tak boleh berhenti. Ini terlalu sedap. Gadis. Tapi ini marmalade saya. Kenapa kamu makan? Boleh tak tinggalkan saya sekeping? Tidak. Baiklah. Apa yang teman-teman melahap marmalade paling sedap di dunia? Ya, saya sangat suka. Saya suka marmalade. Saya tidak pernah makan apa-apa yang lebih baik. Saya tidak pernah melihat awak seperti ini. Oh, Rusanger kaum. Tyra, ayahkah Kermsey belum makan marmalade kamu, maka ucapkan selamat tinggal kepadanya. Gadis-gadis itu akan merobeknya. Ya, Disperse pernah dalam sangkar dengan harimau yang lapar. As budak Maid Brains with Tamate Marmalade ini sekarang. Wah, selendang rasionya pergen mi. Yaitu kau isen shomel secara berkeju. Zisin sholos Black Tyra. Semau dasar Bella ada bahagian yang sederhana. Ini jauh lebih baik. Anda pasti boleh kenyang dengan ini. Tapi lihat Jill, dia ada bahagian mie yang sangat besar. Wow, bolehkah awak kongsi dengan saya? Tolong. Tidak mungkin. Teruskan, makan bahagian awak sendiri. Saya faham. Baiklah, mari coba mie saya. Saya ada penyepit kecil di sini. Sarah. Ôi, chứ sedap. Tunggu, kuna siam sa kwe krok siya na impek ni. Sadong pelik lah you. Jill, selengkit ah. Baiklah, biarkan tarik. Wikiri na sarati dal sa related. Pretty zidro kicture sa mendizoas jibinat. Sangat sedap. Saya sudah selesai. Yay. Hey, apa itu? Tyra, kenapa awak lempar ini pada saya? Mirai juri sekarang juri Ray. Haps nice naring revisual mi rel. Mie ini masuk tepat ke hidung saya. Oh, tak. Hamai akan bersen. Itu menjijikkan. Bella, apa ini? Adakah ini benar-benar mie dan hingus awak? Ini menjijikkan. Saya nak muntah. Baiklah, saya patut cuba mie ini. Pasti akan sedap. Mari kita lihat. Wah, sangat berkeju. Menarik. Sangat lazat. Saya mahu lagi. Oh ya, saya suka mie ini. Wah, Bella makan dengan begitu sedap. Saya pun nak juga. Masa untuk mencuba sebahagian besar mie saya. Wah, ia menakjubkan. Apa? Ups, saya terjatuhkan. Mari cuba lagi. Oh, tak mungkin. Semuanya jatuh. Saya pasti buat sesuatu yang salah. Itu ada idea. Abang Garfu kan dengan Gertie, and as the reference simula, and bitch was made, and Garfar, the consuel. Mari kita coba. Wah! Oh, tidak mungkin. Itu terlalu banyak. Bagaimana saya boleh menghentikannya? Tunggu, saya ada satu idea lagi. Saya perlukan projek. Jadi apa yang patut saya lakukan? Betul, saya menjijir ya. Lihat, ini akan menjadi robot saya yang akan memberi saya makan mie. Para sama itu boy Bismarck. Oke, biar lagi longsor di sini. Dan sekarang akan ada tangan robot yang akan menyuapkan mie kepada saya. Mari tekan butangnya. Macam itu. Sas! Terus serio na kedai yang market. Oh, sangat bagus. Wah, refill everyone in chips and in a gel. You're a pattern genius. You're a little pro. Rayod Massinil. Wah, so railway. Robot, super band, super gatus. Bitter. For the chaptenan. And pondering. Oh, apa bayi? Itu adalah botol kecil jeli berperisa huba-buba. Bagaimana dengan yang lain? Wah, itu botol jeli Skittles biasa. Keren! Mesti sangat manis. Tetapi Bella ada botol besar jeli Mentos. Ia pasti menyegarkan. Tapi mari kita mulakan dengan Jill. Wah, oke, itu hebat. Mari kita coba. Ini akan sangat lezat. Boleh cium bulan Sarah Carey. Sedap. Baiklah,
Sekarang masa buih. Tunggu na awal. Ivikat kecil. Yang patut saya lagi dengannya. Oh, tunggu. Saya ada ide. Aja boleh buat ia jadi anjing. Hebat. Elebe. Boleh saya coba? Biar saya nak. Force merger made on ini. Oh, ia pecah. Ada gula-gula getah di seluruh tangan saya. Oh, Jill tentu sekali tidak suka itu. Ia adalah permainannya. Maaf, Jill. Mari kita pura-pura ia tidak berlaku. Wah, ia kelihatan sangat lazat. Mari coba. Perah keluar. Wah, begitu berwarna-warni. Sangat manis dan sedap. Hebat! Oh ya, saya boleh makan ini selama-lamanya. Haha, Tyra, kamu makan dengan kelakar. Tengoklah kamu diliputi dengan Skittles. Apa? Betulkah? Tetapi tiada sebab untuk ketawa pada saya. Saya boleh membalas kamu. Sekarang kamu akan diliputi dengan Skittles. Tangkap. Wow, ya kamu tak kena aku. Kamu terlepas. Oh, hati-hati. Tidak mungkin! Sekarang ada lubang di botol saya. Tapi itu agak menarik. Saya nak cuba. Sangat sedap dan berasa pudina. Wah, sekarang nafas saya sangat segar. Nawa, rahasia restoran Pels. Joseph, well, berkesunyian salji der stroke. Sejuk. Ups, Jill nampaknya tak nampak apa-apa. Cerminnya beku. Menarik, tapi cantik. Wow, Bella, mari kita buat lagi. Saya suka. Mari kita mencobanya. Sedikit lagi kepingan salji mengikut pesanan kamu. Betapa hebat kepingan salji yang cantik. Oh, ziwa lebih irat dan suverenin serang. Oh, Tyra beku. Berin harus kita lakukan. Ah, Bella, kita ada situasi sukar di sini. Tyra beku. Bella asyik menatap kepingan salji sehingga dia tidak perasan. Jill, apa yang boleh kita buat? Baiklah, saya boleh cuba mencairkannya dengan udara panas dari pengering rambut. Mari kita coba. Oh, ia berfungsi. Oh, seram seleksi gel. Kau riak sebenarnya. Sekarang mari kita cairkan kepingan salji Bella. Apa yang telah kamu lakukan? Semua keseronokan itu... Hore! Kami berjaya masuk ke... Cabaran besar, makanan besar, kecil atau sederhana. Gula getah? Wah, saya apa yang udah terlayar? Miley, coba dulu. Apakah kepingan gula-gula getah kecil ini? Haha, ini agak kelakar. Tengok, ini yoyo. Kelakar. Oh, ayo. Kenapa saya ada bahagian paling kecil? Tapi ia sangat sedap. Baiklah, saya sudah siap. Dan sekarang masa untuk membuat gelembung. Wah, besar sekali. Bagaimana jika Anda... Saya agak kesejukan. Baiklah, Quentin. Sekarang giliran kamu. Baiklah, nama yang saya ada di sini gula-gula getah biasa. Tetapi Chia dan brokoli. Serius? Terok. Siapa dalam... kemudian ia adalah pengunyah gula-gula getah. Oh, tapi lihatlah ini. Batang yang tajam. Bukan seekor kemarin seperti penyebit. Baiklah, mari kita coba. Sekarang mari kita bungkus seperti ini. Dan teruskan, Quentin. Kumpulkan diri kamu. Oh, ini menjijikkan. Tapi saya boleh tahan. Hampir. Coba. Oke, sedikit lagi. Dan sekarang tiupkan balon. Aduh. Oh, ia pecah. Oh, dahsyat. Sophie, ini tak kelakar. Wah. Oh, itu gula-gula getah. Ia jagat pray. Biar saya ambil gerudi ini. Dan lihat. Sangat mudah. Itu kedam. Garpu? Wow! Oh, ia bak besar. Penuh dengan mie getah. Sempurna dan sangat lazat. Saya tak boleh berhenti. Oh, Tuhan saya. Patrick is a Ranger Free Trail. Sophie, boleh kongsi dengan saya? Tolong. Ya, Lord Okta mohon bagian awak dan saya hampir selesai di sini. Misi untuk mengembangkan gelembung.
Baiklah, memandangkan anda begitu hebat. Buruk. Tangan saya. Saya ada Nutella bayi kecil dan saya ada bahagian orang Ireland. Oh, wow. Oh ya, perempuan. Saya ada jenaka bodoh. Malik say, Sophie, you want to haters? Ayo, $3. Oh, saya ada idea. Sekarang saya akan membuat ais krim Nutella. Lihat, saya ada batang dan saya ada peti sejuk beku. Hebat. Tengok tuh. Sekarang saya boleh menjilat Nutella ini. Ia sangat lazat. Ayo, Miley, sekarang giliran kamu. Oh, wow. Saya ada sebalang penuh. Dan mari kita lihat. Oh, ya. Kemanisan ini. Saya sangat menyukainya. Sudah tentu. Bagus makan dengan jari, tetapi dengan sudu, ia akan lebih baik. Oh, ya. Saya seperti di surga. Saya makan dan saya tak boleh berhenti. Satu sudu lagi dan lagi. Oh, ya. Sangat sedap. Oh, saya rasa saya sudah selesai. Tetapi masih ada lagi. Apa yang patut saya buat? Oh, saya ada idea. Saya akan ambil sedikit susu. Tuangkan ke dalam balang. Tutup penutup dan goncangkan. Ia sangat ringan. Super dan kita ada milkshake coklat. Oh ya, lihat itu. Dan lihat gelas saya yang cantik dengan krim putar di atasnya. Dan lebih banyak taburan, sudah tentu. Dan sekarang saya boleh menikmatinya dengan straw. Baik. Wow, betapa sebuah tin Nutella. Ini cuma mimpi. Saya sangat perlu cuba roti bakar dengannya. Saya akan celup sedikit lagi. Oh, sangat sedap. Sehingga saya mahu buat banyak sandwich ini sekaligus. Baiklah, saya akan letak roti di atas meja dan curah Nutella terus dari balang. Oh, lebih banyak lebih baik. Sungguh meriah nanti. Oh, alangkah sedapnya benda ini. Pixie Sirens, the tree sandwich dari ngawin setelah lapsan roti dan saya boleh mencubanya. Mengapa kamu melihat saya seperti itu, gadis-gadis? Baiklah, silakan jika kamu mahu. Apa yang saya ada di sini? Apa jarum suntik kecil dengan sweet? Dan saya ada picagari bersaiz sederhana. Dan saya ada yang besar. Quentin, jangan campur tangan. Baiklah, saya ada idea. Mahal masukkan picagari analis mudah untuk dapatkan gula-gula dengan cara ini. Oh ya, macam tu. Saya akan jadi yang pertama. Oh, gula-gula yang menarik. Dan betapa lazatnya. Tunggu, itu sahaja. Oh, tidak. Saya akan menangis. Baiklah, Sophie. Makan bahagianmu. Okey, dengan mari sini, Kepuasan. Yami. Oh ya, ini kelihatan begitu lucu kan? Ya, ini sangat kelakar. Terima kasih. Ianya sangat sedap. Miley, giliran Oh kamu. ya, betapa beruntungnya saya. Banyak gula-gula. Sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Saya mau lebih dan lebih dan lebih. Sangat sedap. Kenapa awak pandang saya macam tu? Oh, awak belum habis lagi. Baiklah, saya dah habis, jadi saya tak akan makan lagi. Ya Allah. Saya tidak pernah terfikir bahawa portion yang kecil akan sangat menyenangkan bagi saya. Oh ya, kerepek takis ini sangat pedas. Saya harap satu kerepek boleh diterima. Jom cuba. Oh, pizza. Makan yang ini. Baiklah semua, semoga berjaya. Baiklah, saya selesai. Pexeran dengan kerepek yang paling tajam. Saya terpaksa makan. Ia memang tak tertahan. Oh, satu lagi. Tidak. Saya tidak tahu. Satu lagi. Oh, pedas. Dia buat saya terkejut api keluar dari telinga dan mulut dan telinga. Quentin,
saya akan selamatkan kamu. Api mesti dipadamkan dengan air. Itulah dia. Api telah padam. Baiklah, terima kasih tu, Sophie. Tetapi tiada apa yang dapat membantu Dia Miley hanyalah lagi. sebungkus besar kerepek dan ia sangat pedas. Oh, dan ia sangat besar. Baiklah, perkara utama adalah jangan bernafas. Ia akan membantu. Oh, yes, sorry, Mamsker. Selamat tinggal. Oh, di dalam. Bagi saya ia seperti api. Perkara pertama sekali. Baiklah, yang terakhir. Begitu banyak sudah di belakang saya. Saya mesti tidak berputus asa. Terima kasih. Kubis! Terima kasih. Adakah saya benar-benar memadamkan api? Oh, sebahagian kecil coklat itu. Dan saya mendapat yang biasa. Tapi ya, Marie. Wah, Lihat Sifai sungkui coklat yang sangat besar. Oh, mulut Quentin berair. Miley, adakah Anda mahu mula? Sudah tentu. Kawan-kawan, sangat comel. Mari coba. Oh, sungguh lazat. Saya suka. Hebat. Begitu sedap. terima kasih. Tetapi coklat sudah habis. Oh, baiklah. Sekarang awak pula, Quentin. Hore, saya timku mengambil pau untuk searching sepir semua. Dan walaupun video saya mungkin tidak berkesan, coklat begitu lazat sehingga anda mahu memakannya tanpa henti. Bagus bahawa ada 2 batang lagi yang tinggal. Ada yang ketiga, Miley. Apa yang kamu buat? Ops, Boleh awak kongsikan dengan saya, tolong? Baiklah. Ambil tentu saja, baiklah. Ayo. Tak mengapa. Anda sangat murah hati. Thank you. First thank you races inside my hotel. Hello. Baiklah, tadi mana boleh menjelajah WhatsApp. Lazat. cuy dengan yang Sheila. manis. Waduh, tentu ada idea yang menarik. Suka sangat. Oh ya, saya bina sebuah rumah coklat. wow, ini adalah. Baiklah, saya mahu. Hah? Hei, apa yang kamu buat? Tinggalkan rumah saya. Apa? Kawan-kawan, berhenti. Oh ya, ini sedap. Saya setuju. Oh tidak, semua coklat saya. Oh, sedapnya. Enak betul. Ya. Betapa kecilnya packer ini. And saya dapat size yang biasa. Dan sekarang saya mempunyai yang terbesar sekali. Lihat itu. Betul kan saya? Adakah saya bermimpi? Itu sebungkus besar Pringles. Oh ya, ayo kamu mulakan Sheila. Baiklah, saya akan mendekat. Mendingan Lily dengar perju nanggundap dan makan semua kerepek sekaligus. Keren. Quentin, giliran Miley. Oh ya, saya lebih suka kerepek keju. Bagus. Wow. Wow, awak nampak itu juga? Bagaimana dia melakukannya? Baiklah, mungkin dengan bawang. Tidak. Saya suka kerepek strawberry. Apa? Tidak. Oh, sini mereka. Hebatnya. Mari coba. Lihat warna merah jambu itu. Oh ya, rangup dan hebat. Oh, saya suka sangat. Hey, Miley. Was trying to do it, say? Oh, hanya sama say. Hebat. Memang keren. Hey, kamu kata berkongsi dan kamu ada pack sendiri. Ya. Oh, Waktu itu mesti ada wan seskuran ya. Wah, mari buat bangkus ngin. Kalau saya perlu kan itu. Oops, maaf Sheila. We do a kerepek Pringles here. Buat sedap. Kerepek yang cukup beyaz. Blizzard. Oh, ya, mari teruskan. Apa itu? Baik ya. Saya asa Victoria yang strawberry bar.
Wah, apa yang sedang berlaku? Lebih banyak krepek. Saya tak mau itu. Oh, hai Giselle saya ada rasa chip. Mari kita terkecil ke step lain. Overwhack. Ya. Oh, Saint Fiancé. Ya. Satu lagi. Okey, saya ada yang teman. Wah. Terima kasih. Liz mempunyai bagian paling kecil orang Sweden. Itu nasi malang. Ya, saya telah melihat sebuah gula-gula dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah melihat kotak seperti ini. Hebat! Bagaimana dengan baldi saya? Awak suka? Saya pun suka. Quentin, awak mula. Oh, sayang, saya akan cuba. Sangat pantas. Saya coba ni. Itu baldi yang bagus. Apa? Kenapa tak boleh dimakan? Jangan buang sampah di sebelah saya. Sekarang giliran saya. Ya, begitu rangup dan manis dan berperisa coklat. Hebat. Gula-gula ini memang best. Saya akan mencubanya dengan semua mie. Lihat itu. Betul-betul macam karusel mie dan Maltesers. Sungguh lezat. Terima kasih. Saya suka. Tunggu, di mana baldi saya, Quentin? Baiklah, saya kantoi. Baldi kau. Ya, nampak jadi soal mood buruk. Baik, Susan lempar. Hey. Ayo, berhenti lakukan itu, Miley. Oh ya, saya tak boleh berhenti makan. Oh, di sini semua mie. Beberapa penggoda kecil. Dan jangan berani mencobanya. Paket Doritos yang kecil. Tapi, saya ada saiz biasa. Tapi ia pedas. Oh, tidak. Saya ada Doritos size besar. Dan ia pedas juga. Giliran awak, Miley. Ya, saya harap Pedas ya. Terima kasih. Aduh. Oh. Ya, maaf jangan tanya. Aduh. Saya pasti seterusnya Wucin keripik ini sangat pedas. Tapi saya akan minum susu dan semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, macam tu. Sempurna, tengok. Tambah kerepek. Oh, apa itu? Tapi kamu juga perlu minum, tahu? Anda boleh mengupah. Oh, tidak. Susu dengan lada. You're very pretty, boy. Oh ya. Baik, saya. Ada kasih Anda, okay? Giliran Anda. Oh, ya. Hazard was now so glad to be repeking. Anda baca saya aku berdua sing jual terlalu sedap. Saya perlu terus makan, supaya saya tak perasan kepedasan dalam mulut saya. Baiklah. Ayo, Quentin. Awak boleh lakukannya. Ya, hampir sampai. Oh, tidak. Purpose, sensual. Ini adalah Fanta terkecil yang pernah saya lihat. Wah, adakah ini minuman permen karet? Oh, menarik. Saya tak pernah mencobanya. Apa itu? Dan saya ada sebotol besar minuman berperisa Skittles. Hebat, kan? Kenapa awak ketawa? Mari kita mulakan dengan saya. Baiklah, biar saya coba. Wah, tunggu. Jadi ini bukan limau nipis? Bagus. Ia jeli madu dari Fanta. Oh, ia meregang dengan sedap. Seronok. Sedap. Ops, maafkan saya. Baiklah, saya sudah selesai. Quentin, sekarang giliran kamu. Sudah tentu, saya akan mencobanya sekarang. Tetapi saya ada masalah. Saya tak boleh memerah jeli keluar dari botol. Apa patut saya buat? Okey, saya sudah... gunakan semua tenaga. Tunggu, saya ada idea. Saya pinjam ikat rambut awak. Ya, terima kasih. Sekarang kita letakkan getah elastik pada botol. Baiklah, bagi saya lebih lagi. Apa yang awak buat? Berhenti. Quentin! Rambut saya. Tidak, saya tidak mahu ia jatuh. Baiklah, saya minta maaf, Jess.
Tetapi ini perlu untuk peralatan dan eksperimen saya. Nah, adakah ia akan mungkin untuk memerah keluar jeli dengan cara ini? Ya, semakin banyak gelang getah, semakin baik. Baiklah, lihat ia berhasil. Hebat. Fizik berkuasa. Oh ya, ini sangat lazat. Saya tertanya-tanya jika saya boleh tiup belon. Biar saya cuba. Wah, itu sangat menyeronokkan. Jess, awak okey? Tidak, gelang getah saya. Anda merosakkan gaya rambut saya dan mengambil gelang getah saya. Baiklah, saya akan terus makan jeli saya. Saya masih minta maaf. Saya ingin mengembungkan belon terbesar sekali. Lihat, sekarang saya boleh buat belon untuk Jess. Dan mungkin dia tidak akan begitu marah dengan saya. Apa itu? Belon. Saya tidak memerlukannya. Tetapi saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Belon ini tidak akan memulangkan getah rambut saya. Saya lebih suka hasilnya. Sekarang semuanya adil. Sekarang saya diliputi gam, Jess. Ini kejam. Miley, apa yang awak ketawakan? Makanlah jeli awak. Oh ya, awak betul, Quentin. Ada banyak sekali. Kita perlu mencubanya segera. Saya buka botol itu, tetapi saya tidak boleh keluarkannya. Saya ada idea. Saya masukkan dinamit dalam botol, nyalakan dan sekarang kita menunggu. Okey, tidak lama lagi dinamit itu akan meletup. Tak banyak masa yang tinggal. Selamat tinggal semua. Tunggu. Kemana dia pergi? Tunggu, Jess. Lihat ini. Ia dinamit. Tolong. Tidak. Saya diliputi dalam jeli pelangi. Ia berhasil. Sekarang Anda boleh cuba. Betapa lazatnya. Sedap. Saya suka. Saya tak nampak apa-apa. Tolong, saya perlu tanggalkan cermin mata saya. Apa yang berlaku di sini? Semuanya sangat melekit. Saya tak nampak. Tunggu. Apa itu? Sangat sedap. Jess, ayo, cuba. Betul. Ia sangat sedap. Aiskrim yang comel. Tetapi ia sangat kecil dan itu tidak cukup untuk saya. Bagaimana dengan Anda semua? Baiklah, dan saya ada baldi aiskrim yang sederhana. Ia sesuai dengan saya. Tapi lihat saya punya. Ini aiskrim kecil berbanding dengan baldi aiskrim gergasi saya. Gadis-gadis, saya gembira. Ada banyak aiskrim di sini. Tapi kita akan mula dengan Miley kerana dia ada aiskrim paling kecil. Wah. Ya, Miley. Teruskan. Baiklah, mari cuba. Saya akan makan yang kecil dengan sudu. Sebesar baldi ini sahaja. Sesuai, kan? Baiklah. Wow, ini sangat sedap. Saya mahu melanjutkan kenikmatan aiskrim dan makan sedikit demi sedikit. Oh ya, ini sangat sedap. Saya hanya suka rasanya. Hey, Miley, kamu boleh mempercepat sedikit. Kalau tidak, aiskrim kita akan cair semasa kamu makan. Baiklah, saya akan bantu awak dengan ini. Baiklah, ini dia. Makan semuanya. Ya, sam-sam. Tetapi saya ingin melanjutkan saat ini. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Super. Mari kita coba. Saya ada sudu yang lebih besar. Wah, sedapnya. Saya mau sesudu lagi. Wah, lazat. Aiskrim adalah yang pertama dalam senarai makanan sedap saya. Satu sudu lagi. Sedap sekali. Saya sangat sejuk. Kawan-kawan, tolong saya. Awak buat sangat perlahan. Kalau tidak, aiskrim kita akan cair semasa awak makan. Baiklah. Saya akan bantu awak. Okey, ini dia. Makan sepenuhnya. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Awak buat sangat perlahan. Ayo, habiskan. Cepat. Kenapa tidak? Saya akan bantu awak. Kita akan gunakan pembakar. Dengan bantuannya, saya boleh cairkan aiskrim awak sikit. Sekarang awak bukan ada aiskrim, tetapi milkshake. Bukankah itu lebih baik? Ayo, kita tuang ke dalam cawan ini. Dan ini dia, milkshake yang baru dibuat dengan krim putar di atasnya. Dan straw, semestinya. Terima kasih, Quentin. Saya memang perlukan milkshake sekarang. Sangat cantik dan menyelerakan. Itu idea yang bagus, Quentin. Sedap. Baiklah, sekarang giliran saya. Akhirnya, saya boleh cuba aiskrim ini. Saya ada sudu yang paling besar di sini. Wow, biar saya cuba. Ia sangat manis dan sedap. Ya, saya nak cuba lagi. Aduh, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Gadis-gadis, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Apa yang patut saya buat? Baiklah. Sudu tidak keluar.
Wah, saya terkejut. Tapi saya sudah ambil semua aiskrim. Dan ia keras. Oh, saya dapat idea yang hebat. Saya akan buat manusia salji aiskrim untuk mereka. Nampak? Ia akan jadi baik-baik sahaja. Kita letakkan bola kedua dan kini kita perlukan yang ketiga. Tunggu. Tapi tiada aiskrim lagi. Baiklah, kita akan buat dengan 2 bola. Sedikit ais dan gigi. Dengan jam. Dan tentu saja, selendang yang nenek saya perlukan. Anda suka? Saya gembira. Kerja bagus, Quentin. Terima kasih. Terima kasih. Sedap, kan? Saya memang genius. Oh, tidak. Jess, kamu tak boleh makan ini. Ini manusia salji saya. Miley, gadis, berhenti. Saya perlu melindungi manusia salji ini daripada kamu. Itu lebih baik. Jess, kamu perlu tutup mulut kamu juga. Ya? Ayo, pergi dari sini. Betul. Lebih baik, kan? Hebat. Tiada siapa yang akan berani makan manusia salji aku. Dengar tak? Anda sangat baik. Saya takkan biar Anda terluka. Anda hanya milik saya. Dan Anda sangat sedap. Wah, apa ada di bawah kubah kaca kamu? Mari kita mulakan dengan kubah kaca kecil, Miley. Oh, ia keju dengan acuan. Ciri utamanya ialah ia berbau busuk. Itu pasti. Anda perlu sembur minyak wangi. Oh, wangian yang indah. Ia tak berbau lagi. Mari cuba. Oh, menjijikkan. Saya akan muntah. Ia sangat teruk. Oh, selamat berjaya kepada Anda semua. Silakan. Lihat apa yang ada di bawah klosh Anda. Adakah saya mempunyai bahagian yang lebih besar? Oh, tidak. Saya mempunyai sebahagian besar keju yang busuk. Saya tidak akan memakannya. Tunggu. Saya ada idea. Saya perlu bertukar menjadi ahli silat mata. Itu lebih baik. Saya akan tunjukkan satu hela. Perhatikan tongkat ini dengan teliti. Dan sekarang, mari lihat apa di bawah klosh itu. Tiada apa-apa. Ini adalah magic. Seorang ahli silat mata tidak mendedahkan rahsianya. Apa yang berbau busuk sangat? Perkara utama ialah untuk tidak menunjukkannya di depan perempuan. Hello, apa yang awak mahu? Mungkin ada sesuatu di bawah topi awak? Awak fikir kami percaya awak? Makanlah. Saya berharap ia akan berhasil. Ia sangat tidak sedap. Tidak. Baiklah, Quentin. Kamu memang kelakar. Yes, mari kita lihat apa yang ada di bawah hood awak. Saya punya. Ada sepotong besar keju busuk di situ. Oh, tidak. Saya akan pengsan sekarang. Miley, awak nampak tak? Just pengsan. Dan apa yang patut kita buat? Oh, betul tu. Kita tukar jadi chef. Voila! Hebat! Hias sepotong keju dengan krim. Sekarang ia akan kelihatan seperti kek. Adakah kamu faham idea saya? Baiklah, saya hampir siap. Hebat! Jess, selamat pagi. Kami memutuskan untuk menggantikan keju dengan kek. Cuba ya, saya terkejut. Akhirnya saya akan mempunyai sesuatu yang sedap. Oh, sangat sedap. Saya betul-betul suka. Sangat sedap. Krimnya rasa hebat. Tunggu. Sesuatu tak kena. Itu menjijikkan. Akhirnya ia keju busuk. Awak menipu saya. Kami tipu kamu. Oh, tidak. Saya akan muntah. Dan apa baunya? Oh, saya hilang kesedaran. Keadilan telah terlaksana. Hore.